Okey. Apa-apa pun, aku percaya Nazrah akan buang cincin tu balik. Kalau founder tu yang bagi, Aku pakai cincin tu. lagi baik itu kan cincin emas. Oh, ya? Sebaiknya cincin tu bagi aku. Cukuplah 3 dalam ni. Kan? Birthday kau bila? 26 bulan 10. Kau tak dapat Sedihnya hidung kau. Bini kau je dapat. Kau tak dapat Satu je aku nak pesan dengan kau. Kadang-kadang dalam perhubungan ni, kita berusaha lebih, effort kita lebih, tapi kita tak dapat effort yang sama dengan orang tu. Tapi aku bukanlah nak menguruskan keadaan korang, cuma aku mampu doakan baik-baik untuk korang. Ikmal tak tahu. Itu salah satu plan aku dengan founder. Aku dah cakap dengan kau, Ikmal. Aku akan hadir dalam Mazlan sebagai parasit. So, kepada Nazrah, kalau awak ada orang lain, jangan risau. Aku minyak dagukan kau. Oh sabar! Aku minyak dagu kau. Hadir call. Okay, go. Pulang. Hello? Hello Habibi, kenapa? Habibti ambil kunci pula. Cincin daripada siapa? Cincin daripada ni lah, Kak Ira. Kak Ira bagi. Siapa yang meresip Habibti? Mana saya tahu, awak lah kot. Kenapa Daus kata cincin tu daripada dia? Daus kata cincin tu daripada dia. Kau suruh dah usah tanya aku. Tengok dia berani tak berani cakap depan aku. Astaghfirullahalazim. Kenapa kamu fitnah aku ni, ya Allah? Aku Nazrah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, Tuhan aku. Bercakap, jangan mendesak. Okey, Mal. Ini cincin ni lah, Kak Ira bagi kat saya lah. Sayang, cincin ni Kak Ira bagi kat saya. Sebab birthday saya. Oh, bukan ada lelaki lain lah. Ada, saya reservekan diri saya ni untuk awak je. Okey. Okay, bye. Yes, dia reserve untuk awak je. Ready? 3 minit. Untuk tahun ni saja, tahun depan lain. Okay, guys. Okay,